Sebelum kita memulakan podcast kita pada hari ini, mari kita lihat VTT ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam rancangan Sembang Guaman, satu program yang membicarakan berkaitan bantuan guaman di Malaysia. Baik, pada episod kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan penjenamaan semula Jabatan Bantuan Guaman kepada Jabatan Bantuan Guaman 2.0 ataupun JBG 2.0. Episod kali ini amat bermakna di mana ianya adalah bersempena dengan perasmian Pejabat Pembelaan Awam dan juga penyerahan sijil mediasi kepada pegawai-pegawai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said. Okey, bersama-sama kita pada hari ini adalah Datuk Nur Azmi bin Muhammad Narawi, Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman. Sihat, Datuk? Sihat, alhamdulillah. Dan bersama-sama beliau adalah Tuan Haji Nasir bin Abdul Aziz, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Syariah. Sihat, Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang eksklusif, iaitu berkaitan dengan penjenamaan semula Jabatan Bantuan Guaman, iaitu JBG 2.0. Jadi Datuk, bila kita membicarakan tentang Jabatan Bantuan Guaman kan, mesti orang tertanya-tanya apakah itu Jabatan Bantuan Guaman. Jadi kalau Datuk boleh terangkan sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan Jabatan Bantuan Guaman dan apakah sejarah penubuhan di sebalik Jabatan Bantuan Guaman ini, Datuk. Silakan, Datuk. Okey, secara asasnya bila kita sebut sebagai jabatan, maknanya ini adalah salah satu daripada agensi penggerak yang menggerakkan jenis perkhidmatan yang telah ditentukan oleh kerajaan, yang mana secara khusus berhubung dengan bantuan guaman. Tetapi dalam hal ni Jabatan Bantuan Guaman sebenarnya bukan baru. Dia telah pun wujud sejak September 1970. Kebetulan Tuan Nasir, September 1970 tu adalah juga bulan kelahiran saya. Masya-Allah. Jadi saya kira sebaya dengan Jabatan Bantuan Guaman. Tapi pada ketika itu dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman yang ditubuhkan pada September 1970 di Kuala Lumpur, yang dirasmikan oleh mantan Peguam Negara pada ketika itu, Allahyarham Tan Sri Sheikh Kadir, Allahyarham Tan Sri Kadir Yusof. Di mana kalau kita lihat sebenarnya Biro Bantuan Guaman tu yang terwujud pada tahun 1970 ni sebenarnya berasaskan pada perjuangan yang sangat lama untuk mendapatkan akses keadilan khususnya untuk golongan wanita. Dan kalau ikut catatan yang saya pernah baca tu,
dia sebenarnya permintaan ataupun desakan kepada kerajaan, tapi kerajaan pada ketika itu British lah, iaitu pada tahun 1956. Tetapi ekoran daripada pelbagai isu rumah tangga apabila ramai wanita yang diabaikan, anak-anak ditinggalkan. Jadi di manakah mereka nak mengadu untuk mendapatkan keadilan? Dan kalau kita lihat balik, sebenarnya sejarah ni sangat terkait dengan, contohnya salah satunya yang saya dapati punca tu, apabila orang-orang Melayu mula menyertai perkhidmatan ketenteraan, meninggalkan kampung, dalam keadaan mereka sebenarnya pada ketika itu dalam usia yang muda dah berumah tangga. Tetapi bila mereka meninggalkan kampung, sama ada mereka contohnya berkhidmat di mana-mana kem tentera di Singapura, di Polisen atau di mana-mana. Yang ni yang kadang-kadang mungkinlah, bukanlah kata semuanya berlaku itu, tapi mungkin ada segelintir yang berlaku pada ketika itu yang menyebabkan ada isu-isu rumah tangga yang berbangkit. Dan bukan terbatas kepada anggota tentera sajalah, apa sahaja yang melibatkan orang kita ataupun orang Cina juga, orang India yang menghadapi isu rumah tangga yang mereka tak ada tempat nak mengadu. Tetapi permintaan yang dibuat pada tahun 1956 tu kita dapati mungkin tidak kecapaian hajatnya, sebab masa tu tahun di mana kita sedang merundingkan proses kemerdekaan. 1957 kita merdeka, kemudian penyatuan Malaysia, Singapura dan juga Sabah Sarawak. Kemudian Singapura keluar balik tahun 1966, berlaku peristiwa 13 Mei pada 1969. Dari banyak mungkin faktor-faktor yang menyukarkan usaha-usaha untuk mewujudkan satu agensi yang boleh memberikan bantuan guaman untuk mendapatkan akses keadilan. Tapi akhirnya pada tahun 70 berjaya juga ditubuhkan. Kemudian Akta Bantuan Guaman dikuatkuasakan pada tahun 1971. So daripada situ kalau kita lihat, berevolusilah khidmat bantuan guaman. Kemudian antara yang menariklah apabila didapati bahawa Biro Bantuan Guaman, kita kenal sebagai Biro Bantuan Guaman, dengan lawyer dipanggil lawyer RM1 tu, terlalu banyak sangat mengendalikan kes-kes syariah. Dalam keadaan kita tak boleh nak bayangkan, Tuan Nasir bagaimana pegawai-pegawai kita di Biro Bantuan Guaman yang bukan Melayu terpaksa berhujah, berguam dengan perkara-perkara syariah di Mahkamah Syariah. So di sini saya tak tahu Tuan Nasir, kalau Tuan Nasir bercerita lah sebab kenapa yang istimewa kan. Pada tahun 1994 skim pegawai LS syariah diperkenalkan, waran penjawatan diwujudkan pada tahun 1994. Maksud dia kepentingan perkhidmatan bantuan guaman di Mahkamah Syariah ni sangat-sangat dirasai kepentingannya sehingga kerajaan setuju wujudkan jawatan. Dan kebetulan yang istimewa Tuan Nasir kita ni adalah orang yang pertama yang dilantik. Cuma tang syariah ni mungkinlah Tuan boleh cerita sikit lah pada kita. Kita pun tak ada pengalaman sangat. Pada tahun 1994 saya pun masa tu baru habis universiti. Kalau Tuan boleh cerita sikit Tuan, masa 1994 apalah rasa ni jadi pegawai Biro Bantuan Guaman tu? Terima kasih Datuk di atas persoalan yang sangat menarik lah. Sebenarnya pada masa itu saya lah ada 9 orang pegawai-pegawai yang dilantik oleh SPA untuk menjawat jawatan pegawai syariah. Masa tu kita punya skim ni tak ada parent sebenarnya. Ketua khidmatan kita tak ada, cuma kita menumpang di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Kebetulan masa itu Mahkamah Syariah Persekutuan ada pegawai-pegawai syariah yang dah establish lah. Jadi kami menumpang di sana. Dan setelah 2 minggu di sana belajar, tengok file dan sebagainya, kami pun dipilih oleh ketua pengarah pada masa itu, Datuk Ismail tak silap saya. Dia pun mengarahkan pilih mana negeri nak pergi. Ada 14 buah negeri, kami pun pilih. Yang dekat-dekat semua dah diambil orang. Jadi saya terpaksa pergi ke Sarawak. Saya pergi, tak apalah, saya pergi seorang ke Sarawak. Alhamdulillah saya sampai di sana, memang tak tahu apa-apa lah. Pegawai sana ambil, duduk di pejabat dan terpaksa menumpang di bilik pengarah, di rumah pengarah lah selama lebih kurang sebulan nak faham suasana. Jadi saya lihat di sana dari segi filingnya, dari segi buku-buku rujukannya memang tak cukup, memang tak ada lah. So saya belajarlah, start daripada sana belajar dan lihat pengasingan antara sipil dan syariah ni perlu ada.
kita buat 2 buah buku daftar, satu daftar syariah, satu daftar sibil. Lepas tu perpustakaan juga saya buat pengasingan. Ini rujukan untuk syariah, ini rujukan untuk sibil. Sistem pendaftaran pun kita ubahlah ikut file case dan sebagainya. Dan dari situ saya belajar sedikit demi sedikit, dan kebetulan ada pembantu undang-undang yang agak mahir dengan sibil dan juga dia pun bawa ke syariah pada masa itu. Terpaksa bawa, dia kata, sebab saya pun tak tahu syariah. Nak berhujah bila hakim tanya apa maksud talak pun saya pun tak tahu, dia kata. Tapi bila datangnya pegawai syariah, memanglah sesuai lah kami ditempatkan di sana dan menjadi sumber rujukan juga lah di cawangan. Baik Tuan Haji, tadi Tuan Haji ada bercakap berkaitan dengan hanya 9 pegawai sahaja yang ada pada ketika 1994 tu kan. And then semua tak ada lagi, tak ada aktanya, tak ada apa-apalah, library pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi apakah yang cabaran-cabaran yang Tuan Haji hadapi ketika itu untuk menjalankan tugas sebagai seorang pegawai bantuan guaman? Ya, terima kasih. Soalan ni menarik sebenarnya. Itu pengalaman pertama lah. Pertama, pengalaman bekerja pus yang kedua lah, bekerja di Jabatan Federal, iaitu ditempatkan di Sarawak, satu wilayah yang sangat besar, sebesar Semenanjung Malaysia. Jadi di sana ada cawangan, 2 cawangan, Kuching dan juga di Miri. Saya diberitahu oleh pegawai yang berkenaan, kes-kes syariah memang dia orang bawa, tetapi agak scattered lah seluruh negeri Sarawak. Dan Sarawak ni ada beberapa bahagian yang besar. Jadi saya terpaksa mengagih-agihkan masa untuk tujuan pendengaran kes. Jadi apa yang saya buat ialah saya berbincang dengan pihak mahkamah, bincang dengan pegawai pendaftar mahkamah tu yang menjaga dari hakim, supaya jadual saya dengan jadual hakim tu sentiasa tidak bertembung. Jika biro ada kes, barulah hakim boleh turun dengan kes. Kalau hakim tak ada kes masa tu, kes lain tak apa. Tapi kalau ada kes biro, terpaksa ikut jadual JPG lah. Jadi alhamdulillah kerjasama sangat baik daripada pihak Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak lah. So dari 2 cawangan tu saya juga cover di Miri. Jadi Miri ni saya diberitahu supaya mesti berada di sana untuk tujuan khidmat nasihat, ada juga untuk tujuan bawa kes. So, saya terpaksa juga pergi ke Miri. Dan Miri pun ada juga bahagian-bahagiannya, iaitu di Bintulu, di Sibu, di Kapit dan juga Sedia Aman. Mereka ni ada daerah-daerah kecil. Jadi saya bergerak ke sana macam mobil bergeraklah dengan kenderaan jabatan. Dan alhamdulillah sepanjang 3 tahun lebih saya di sana, saya dapat menguruskan sepanjang masa lah kes-kes syariah di sana. Dan buku-buku rujukan pun pihak HQ ada membeli buku-buku rujukan seperti Jurnal Hukum dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum syarak lah, sebab sana kes-kes kekeluargaan yang paling banyak. Jadi tak ada masalah lah, memang bidang kita pun, cuma kita perlu memantapkan lagi lah segi authority dan cukup mendapatkan fakta dengan nas Faisalari supaya kes-kes kita tu kuat lah untuk dapatkan apa yang kita nak. Jadi cabaran yang kedua ialah staff lah. Memang staff saya seorang saja di sana dan 2 cawangan. Lepas tu staff-staff di sana di Sarawak ni, alhamdulillah kebetulan dia komposisi dia semua etnik ada. Ada pembantu saya seorang Iban. Lepas tu yang Melayu hanya seorang, Kerani, Sisi. Yang lain Melanau, ada Chinese ada seorang. Lepas tu yang lain tu, yang pembantu yang Islam tu dia Kelabit pun Islam, Iban tu dia mak dia campur. Jadi kahwin campur lah. So dari segi bahasa lah cabaran pertama. Yang kedua cabaran bahasa. Saya terpaksa mempelajari banyak bahasa Sarawak di sana supaya dapat bertemu dengan klien di sana yang berbahasa yang bermacam-macam. Cuma alhamdulillah di Sarawak mereka menggunakan satu bahasa yang standard, itu bahasa Sarawak. Kalau mereka cakap Iban, saya tak akan faham. Cakap Melanau, saya tak akan faham. Jadi mereka cuba accommodate dengan sesuai dengan kita punya bahasa. Jadi matlamat hak tu dapat kita nasihat dengan betul, dan dia pun mendapat nasihat yang benar, yang cerah daripada kita lah. Alhamdulillah. Dengan cara itulah prosesnya berjalan selama 3 tahun, dan itulah cabaran-cabaran yang paling berat lah, selain daripada logistik dan sebagainya. Terima kasih Haji Nasir. Datuk, selain daripada evolusi dari segi syariah ni Datuk, apa lagi evolusi lain yang berlaku dalam Jabatan Bantuan Guaman sejak penubuhannya pada tahun 1971 sehinggalah hari ini Datuk? Itu sebab kalau kita lihat macam Tuan cerita tadi kan, tentang pengalaman di Sarawak, itu belum lagi di Sabah dan sebagainya. Mana cabaran kita ialah kita terpaksa menguruskan pelbagai pertikaian. Maknanya selagi mana ada orang ada kes, selagi mana kes itu dibawa ke mahkamah, kita terpaksa bergerak dengan segala kekangan, kekurangan yang ada pada ketika itu.
Dan Alhamdulillah sebenarnya kita perlahan-lahan kita tambah jawatan dan sebagainya. Cuma yang tentang pertikaian inilah, so satu lagi evolusi besar yang berlaku pada tahun 2006 apabila khidmat pengantaraan diperkenalkan. Dan khidmat pengantaraan ni kalau kita lihat, dia adalah untuk kes-kes pertikaian sivil dan pertikaian syariah. Dan ini juga sebenarnya sangat membantu sebab apa yang diusahakan ataupun diputuskan oleh kerajaan dengan memperkenalkan khidmat pengantaraan sebenarnya bagi membolehkan kita sendiri memanggil anak-anak guam kita dan pihak yang satu lagi yang dalam pertikaian tersebut, kita berunding cara baik. Sebab kadang-kadang isu macam isu syariah kan, yang melibatkan anak lah, yang melibatkan isu nafkah lah, hadanah dan sebagainya, kadang-kadang kalau bawa ke mahkamah pun menang jadi arang, kalah jadi abu. So lebih baik dirundingkan. Dan di sinilah bermulanya khidmat pengantaraan pada tahun 2006. Dan cantiknya lah semasa PKP tu, penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan tu, pengantaraan boleh juga dikendalikan secara atas talian. So ini sebenarnya adalah satu pencapaian yang baik. Sebab bila kata menyediakan akses pada keadilan, bukan semata-mata untuk menang kes, tapi kalau boleh kita mencari jalan perdamaian. Tapi kalau anda kata retak menanti belah memang tidak bersambung. So maknanya kita nak berpisah cara baik yang memenuhi hak-hak mengikut apa yang ada dalam undang-undang. Kemudian pada tahun 2017, yang ini juga sebenarnya sangat penting sebab 2017 di bawah kepimpinan YB Datuk Seri Azalina masa itu sebagai Menteri Undang-Undang, dua perkara benda yang besar yang telah digagaskan. Ini tanda keprihatinan kerajaan pada kanak-kanak yang jadi mangsa jenayah seksual. Jadi kerajaan telah memperkenalkan khidmat pendampingan guaman ni dengan mensasarkan mangsa kanak-kanak yang boleh diberi bantuan dan khidmat nasihat, termasuk juga keluarga dia bagaimana mereka boleh mengendalikan diri mereka semasa menghadapi perbicaraan, terutamanya perbicaraan di mahkamah kanak-kanak. Dan pada tahun 2017, yang ni yang juga adalah antara usaha YB Datuk Seri yang sangat besar, iaitu mewujudkan ekor amanah. So ekor amanah ni maknanya kita boleh dapat sumbangan kerajaan, sumbangan daripada mana-mana pihak, yang mana sumbangan inilah yang kita terkumpul untuk kita boleh berbelanja, terutamanya dalam menampung kos-kos litigasi lah. Dan kos-kos litigasi ni termasuk juga kos periklanan. Dan kalau kita lihat melalui ekor amanah ni lah, kalau Tuan Nasir boleh share sikit kan, sebab saya lihat inilah antara agenda bahagian syariah, engagement kita dengan Majlis Agama Islam, engagement kita dengan pusat-pusat zakat. Dan di bawah agenda Tuan, kalau Tuan boleh share sikit dengan kita tentang program ataupun agenda Santuni Asnaf, kalau Tuan boleh share dengan kita, sebab benda tu memang sangat menarik lah, yang memantapkan lagi apa yang kita sedang buat. Baik, terima kasih. Sebenarnya dia kembali kepada falsafah kita lah. Falsafah kita GPG ni memang nak membantu, memberi nasihat undang-undang dan membawa hak orang yang berkaitan ni, orang yang bermasalah. Kebanyakannya kebetulan yang bermasalah ni orang golongan P40 atau golongan susah, rentan. Tapi dalam konsep syariah ni, mungkin mereka ni daripada golongan asnaf yang tak berkeupayaan untuk mendapatkan akses keadilan. Sebab banyak masalah mereka tu terpendam macam tu saja. Sebab tak ada keupayaan dari segi kewangan, tak ada keupayaan dari segi pengetahuan, dan juga tak ada akses untuk nak dapatkan maklumat berkaitan dengan hak-hak mereka. Mereka pendam macam tu saja. Apabila kita pergi ke luar, sebelum ini kita pergi ke luar buat klinik guaman dan sebagainya, boleh dapat maklumat tersebut. Tapi dengan ada usaha-usaha yang telah dibuat oleh JBG sebelum ini, iaitu menyantuni asnaf, satu bentuk khidmat yang telah diperkenalkan oleh yang berbagi datuk lah, untuk terus kepada golongan sasaran. Dan kita telah mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam untuk memberi bantuan sekurang-kurangnya. Apabila kita buat klinik guaman, ada token something untuk mereka akan datang dan tidak meninggalkan kerjaya mereka yang juga susah lah untuk mendapatkan pendapatan harian tu. Ada token tu, mereka datang, sekurang-kurangnya mereka dapat dengar apa khidmat kita dan kita boleh bantu. Dan Alhamdulillah dengan Majlis Agama Islam Kedah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau Lembaga Zakat Kedah, dan juga Johor, Majlis Agama Islam Johor, kita telah pun
melaksanakan proses tersebut, dan dengan tertubuhnya akaun amanah yang Datuk sebutkan tadi pada tahun 2017, dana itu dapat disalurkan kepada akaun amanah JBG, dan peruntukan itu telah digunakan untuk tujuan membantu asnaf tadi. Selain daripada usaha-usaha untuk memberikan penerangan dan taklimat berkaitan dengan proses menyantuni asnaf berdasarkan pada peruntukan bank yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada JBG. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik Datuk, kita dah tahu apakah sejarahnya, dan kita juga tahu telah apakah evolusi yang telah berlaku dalam Jabatan Bantuan Guaman. Jadi isu di sini adalah mengapakah perlu digubah satu akta yang baru, iaitu Akta Bantuan Guaman dan Pemilihan Awam 2026 ni Datuk, dan apakah bentuk reformasi yang dibawa oleh akta yang baru ni Datuk? Ini adalah agenda besar kerajaan di bawah agenda Malaysia Madani, dan dia sangat menepati salah satu daripada intipati penting Madani, iaitu penerapan nilai-nilai ihsan dalam perkhidmatan. Dan nilai-nilai ihsan ni yang sedang kita terjemahkan melalui pengoperasian khidmat bantuan guaman, di mana memang tak cukup dengan apa yang kita ada, melainkan kita buat total reform, di mana Akta Bantuan Guaman dan Pemilihan Awam telah pun dibentangkan oleh YB Datuk Seri Azalina, dibahaskan dan mendapat sambutan yang sangat baik, kerana kalau kita lihat dalam akta baru ni sebenarnya ada 6 perubahan yang sangat besar. Kalau yang pertama sekali kita lihat khidmat nasihat. Kalau sebelum ni khidmat nasihat secara lisan, tetapi atas sebab kesedaran kita dengan komunikasi yang teknologi yang lebih canggih, kita buat khidmat nasihat atas talian. Maknanya kita telah melampaui benda-benda yang normal untuk kita buat sesuatu benda yang lebih luar daripada kebiasaan, tetapi mencapai maksud supaya mana-mana yang memerlukan khidmat nasihat mereka boleh dapatkan melalui atas talian. Termasuk juga apa yang kita cuba bangunkan dalam sistem kita lah, sistem IT kita. Dan yang kedua macam syariah. Jadi mungkin Tuan Nasir tengok kan, kita pun kita faham itu dah perundangan pada ketika itu. Kalau seseorang wanita nak bercerai satu tindakan. Ini yang dalam syariah tuan kan. Bila dia nak isu nafkah, satu lagi bantuan guaman. Kemudian kalau dia nak nafkah, satu lagi bantuan guaman. So maknanya setiap satu isu, kalau ada lah isu-isu harta pencarian dan semua ke, dah satu lagi bantuan guaman. Jadi dia terpaksa banyak kali memohon bantuan guaman, sedangkan dia berbangkit daripada satu isu rumah tangga. Jadi kalau tuan tengoklah di segi apa yang kita dah usahakan dari syariah, dan sebab saya tak berkesempatan sebenarnya untuk berengagement dengan hakim-hakim mahkamah syar'i. Tapi kalau tuan boleh share tuan, sorry batuk, pengalaman tuan lah, bila kita dah dapat buat satu perakuan untuk semua kes yang berbangkit daripada isu rumah tangga tadi, tetapi khusus untuk mereka dapat bantuan guaman penuh. Yang ni yang mana yang mereka yang bawah 50,000 lah. Saya terlupa bila sebut pasal 50,000 tu. That's why salah satu evolusi yang sangat besar yang digagaskan oleh YB Datuk Seri Azalina ialah pada tahun 2023. Kalau kita lihat pada 1 Mei 2023 tu, asal kelayakan untuk bantuan guaman penuh ni ialah mereka yang berpendapatan 30,000 ke bawah setahun, tetapi telah dinaik kepada 50,000. So di sinilah bila 50,000 tuan, kita tengok mungkin kita akan ada banyak lagi kes-kes yang dapat bantuan guaman penuh, tapi mereka akan berulang-ulang lah pergi ke JBG untuk dapatkan bermacam-macam perakuan. Ini mungkin tuan boleh share kat kita lah hasil engagement tuan dengan ketua-ketua ni, apa yang kita dah boleh capai lah. Bagi saya macam kata orang tu, yang boleh kita banggakan lah ada apa yang kita usahakan. Kalau tuan boleh share tuan. Ya, pertemuan saya dengan ketua-ketua hakim syariah negeri hampir seluruh negeri lah. Nampak bila kami share tentang isu tadi, itu hanya satu perakuan untuk pihak-pihak yang sama yang mendapat bantuan penuh. Jadi ini satu evolusi yang sangat baik lah, yang tak pernah sebelum ini berlaku. Sebelum ini sebagaimana Datuk cakap tadi, setiap satu kes kena filekan perakuan yang berasingan dan kena fee yang berasingan. Sekarang hanya dengan satu perakuan kita boleh merangkum semua tindakan-tindakan. Jadi dari segi pengurusan kes senang lah.
Tak perlu nak banyak file, tak banyak dokumen nak difailkan. Jadi kemudahan pada pihak mahkamah juga, sebab mahkamah mudah menguruskan. Asalkan pihak yang sama, tuntutan yang ini satu perakuan sudah memadai. Jadi ini amat baik dan satu evolusi yang telah diperkenalkan bawah Akta 878 gitu. Terima kasih Tuan Haji. Baik Datuk, bila kita bercakap berkenaan dengan akta yang baru ni Datuk, Akta Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam Datuk, sudah tentu penonton-penonton tertanya-tanya apakah itu pembelaan awam Datuk. Jadi kalau jika boleh Datuk kupaskan sedikit berkaitan dengan khidmat yang baru ni, khidmat pembelaan awam Datuk. Sebenarnya istilah pembelaan awam ni berbangkit semasa pemenangan bajet tahun 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana untuk kerajaan menyediakan khidmat pembelaan awam bagi golongan yang susah di dalam kes jenayah. So intipati dia lah mereka yang menghadapi pendakwaan jenayah dan mereka adalah orang yang susah. Di mana bila dikatakan pembelaan awam ni sebenarnya dia ada 3 skop. Skop yang pertama seperti mana yang dilaksanakan oleh kita sendiri, iaitu kita membuat mitigasi ataupun rayuan hukuman ringan dengan syarat anak-anak guam yang mendapatkan bantuan guaman tu untuk mengaku salah. Yang tu yang kita memang sedang laksanakan. Cuma yang kedua ni ialah apabila kita didatangi oleh mana-mana tertuduh yang ingin minta bicara. So bolehkah kita mewakili mereka untuk tujuan perbicaraan. Dan yang ketiga ialah apa-apa perkara yang berbangkit yang terkait dengan prosedur jenayah, khususnya permohonan riman di bawah Seksyen 117. Yang mana sebenarnya kalau ikutkan hasrat berkerajaan sebenarnya ialah untuk mengambil alih fungsi Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. So inilah cabaran dia, di mana kita perlu mengekalkan standard yang sama bagi memastikan apa perkhidmat yang diberikan oleh Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan tu boleh diteruskan oleh JBG. So tapi macam biasalah, bagaimana kita nak mengendalikan khidmat ini secara berkesan. Of course kita perlukan penjawatan, dan penjawatan tu memang kita ada kertas pertimbangan yang telah kita kemukakan, dan juga kita perlukan special budget untuk penjawatan dan perkhidmatan tersebut. Selain daripada punca kuasa undang-undang di bawah Akta dan juga peraturan tentang fungsi-fungsi perundangan Ketua Pembelaan Awam dan Pegawai-pegawai Pembelaan Awam, dan juga tugas-tugas penugasan panel peguam. Tetapi yang lebih penting ialah termasuk di mana pejabatnya. Yang ni yang istimewa ni 20 hari bulan April ni ialah YB Datuk Seri Azalina akan merasmikan pejabat pembelaan awam yang diarah satu di Bahayu, insya-Allah. So inilah lebih kuranglah tentang pembelaan awam yang sedang dalam proses untuk kita laksanakan secara full force bila Akta Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam ni dikuatkuasakan. Baik Datuk. Datuk, bila kita Datuk terangkan tadi kan, kita dapat lihat banyak evolusi dan juga perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Bantuan ni. Tapi bagaimanakah Jabatan Bantuan Guaman merangka strategi untuk memperluaskan akses kepada keadilan Datuk? Terutamanya untuk kawasan-kawasan yang pedalaman ataupun orang-orang yang sukar untuk dihubungi Datuk. Jika ada tak Jabatan Bantuan Guaman mempunyai perancangan yang khusus Datuk? Dia ada 2 agenda besar yang kita buat. Of course kita letak begini, dalam mana-mana keadaan pun setiap lapisan masyarakat setidak-tidaknya mereka ada handphone di tangan. So bila ada handphone di tangan yang boleh melayari internet, so di sinilah kita kena pastikan kita mempunyai maklumat yang cukup melalui kita punya website, dan juga apa-apa sistem yang kita boleh bangunkan yang kita boleh membolehkan pihak orang awam berurusan dengan kita atas talian. Contohnya kita ada sistem janji temu untuk khidmat nasihat. InsyaAllah kita sedang membangunkan sistem panel peguam, dan juga dalam proses sistem permohonan bantuan guaman secara atas talian. Maknanya walaupun mereka jauh, selagi mereka ada handphone di tangan yang ada akses internet, di situlah kita harap mereka boleh berkomunikasi dengan kita secara atas talian. Namun begitu, kita pun faham bukan semua orang ada handphone. Bukan semua orang ada, walaupun mungkin ada handphone, bukan semua orang ada kawasan yang ada internet. So di sinilah kita
sangat-sangat berterima kasihlah pada YB Datuk Seri Azalina pada tahun 2024 apabila beliau sendiri menggagaskan agenda Justice on the Wheel. Sebenarnya Justice on the Wheel ni adalah satu agenda untuk menyediakan van klinik bergerak, di mana pada tahun 2024 kita ada 3 van, satu di Semenanjung, satu di Sabah dan satu di Sarawak. Namun begitu, pada hemat YB Datuk Seri Azalina, even YB Tuan Kula Segeren, Timbalan Menteri, semasa kami ada program di Ipoh tu, dia dapati bahawa tak cukup dengan van yang sebiji ini untuk bergerak di kawasan-kawasan kampung untuk pendalaman. Itu sebab pada tahun 2025 YB Datuk Seri Azalina fight sekali lagi untuk kita dapat 11 van. Dan 11 van klinik bergerak ni bermakna mana-mana negeri yang utama dia akan dapat van. Tapi kalau negeri kecil macam Negeri Sembilan, Melaka, dia akan guna bergele-gele. Macam Perlis dia akan gunakan van Kedah. Malah dari Sabah tu pula kita sediakan 2 van, yang mana satu tu anytime untuk kita bergerak ke belah-belah macam Tawau atau Sarakan. Manakala Sarawak pula, selain daripada van yang kita dah bekalkan di Kuching, kita bekalkan juga di Miri, dan alhamdulillah dah sampai pun van tu di Miri. Jadi memang kita sangat-sangat bersahatilah di atas keprihatinan YB Datuk Seri Azalina untuk memastikan perkhidmatan kita, sebab saya memang sangat terharu dengan selalu beliau tekankan pada kita. Dia kata tak guna perkhidmatan yang sangat cantik tapi tak sampai kepada rakyat. Dan bukan itu saja, yang saya sangat terima kasih kepada kerajaan ialah untuk Sabah dan Sarawak, bukan semua van boleh sampai. So ada juga yang kawasan-kawasan off-road. Yang ni saya berterima kasih dengan pihak mahkamah sebenarnya. Pihak mahkamah yang apabila dia tengok van klinik bergerak, dia kata mereka pun ada mahkamah bergerak, dan mahkamah bergerak ni memang pakai four-wheel drive. Dan disebabkan itu kita mohon juga pada kerajaan pada tahun lepas, dan alhamdulillah kita dapat 2 biji kenderaan 4x4 Toyota Fortuner yang membolehkan JBG di Sabah dan juga di Sarawak bergerak ke kawasan-kawasan pendalaman yang memang off-road yang mereka boleh sampai, dan untuk bersama-sama dengan pihak mahkamah di Sabah atau Sarawak apabila mereka melaksanakan fungsi-fungsi mahkamah bergerak lah. Jadi sementara mahkamah berfungsi, kita berada bersamping dengan mahkamah untuk menyediakan bantuan guaman. So itulah lebih kurang yang kita sangat besar lah effort yang kita buat di bawah JBG 2.0 ni. Sebab begini, sebab antara cabaran yang menteri bagi kepada kita ialah JBG kena buktikan apakah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai institutional reform, reformasi institusi. So apakah bentuk pembaharuan yang betul-betul memberi impak yang besar kepada orang awam. Okey, berbalik kita kepada persoalan pembelaan awam tadi, jika kita lihat ianya seperti mana yang Datuk kupaskan tadi, ianya melibatkan kes-kes jenayah, ya Dok. Jadi adakah kes-kes jenayah syariah juga diliputi di bawah akta yang baru ni, Datuk? Atau boleh Tuan Haji jelaskan? Ya. Cumanya perkara ni masih barulah kalau nak kata pembelaan awam peringkat kes syariah. Tapi kalau sebelum ini untuk kes-kes bagi tujuan peringanan hukuman, termasuk kes sivil dan syariah juga kita memang ada buat, cuma tak menyeluruh. Sebab pihak-pihak ni biasanya dia akan mengaku sendiri di mahkamah. Tak boleh bagaimanapun apabila ada akta ni memberi ruang kepada pembelaan awam pada kes syariah, mungkin kita boleh lihat dari sudut kes-kes yang betul-betul ada merit lah. Seperti kes-kes kesalahan bersalah muda, kes-kes yang melibatkan berkelakuan baik, itu ada peruntukan. Mungkin jabatan pembelaan awam bagi kes syariah boleh ke arah itu dahulu, secara sedikit demi sedikit. Sebab kalau kita lihat kes syariah pun adalah kes melibatkan kes moral. Kes moral ni kalau pihak tu dah benar-benar bersalah, takkan kita nak bela. Jadi ada isu moral juga di situ. Jadi kita kena kaji balik lah. Untuk peringkat awal saya cadangkan itulah 2 perkara, bersalah muda dan kes yang melibatkan berkelakuan baik. InsyaAllah kita akan gerakkan nanti, insyaAllah. Baik Datuk, jika kita lihat dengan pembaharuan yang dibawa oleh akta yang baru ni, Datuk, bagaimana Datuk melihat akta ini dapat membantu golongan-golongan yang lemah ataupun vulnerable, Datuk, terutamanya golongan pengguna dan juga golongan-golongan pekerja di Malaysia ni, Datuk? Sebenarnya ini adalah salah satu perkara yang berbangkit. Sebab begini, untuk macam golongan pengguna, sebenarnya ini dibangkit dalam salah satu mesyuarat bersama Tribunal Tuntutan Pengguna
dan juga pernah juga berbangkit juga semasa kita berbincang dengan pihak MOL. Apabila pengguna-pengguna ni mereka menang kes di tribunal tuan pengguna, dapat award, tapi business owner ni dia tak puas hati. So bila tak puas hati, dia filekan semakan kehakiman. So kos untuk defend putusan tu sangat tinggi, yang sangat membebankan kepada pengguna. Tetapi dalam hal ini pengguna tak semestinya pengguna yang berpendapatan rendah, kan? Ada yang juga berpendapatan yang agak-agak RM50,000, RM70,000, mungkin ada juga yang melebihi RM70,000, tetapi mereka bukanlah orang yang kata orang tu senang duit untuk defend kes mereka melalui semakan kehakiman. Itu sebab kita nyatakan terus dalam kita punya akta yang baru, akta 878 ni, kita juga akan bersedia untuk membantu pengguna-pengguna yang berhadapan kes begini. Begitu juga yang dikatakan vulnerable ni, golongan pekerja. Sebab golongan pekerja ni sebenarnya mereka sentiasa berhadapan dengan dua proceeding yang berbeza lah. Satu, kalau proceeding di mahkamah perusahaan tu yang kita panggil isu-isu perhubungan industri tu, sangat terkait dengan isu pembuangan kerja lah. So bila mahkamah undang-undang telah dipinda di bawah akta perhubungan perusahaan, di mana keputusan yang dibuat oleh mahkamah perusahaan tu boleh dicabar melalui rayuan, di sini juga akan timbul kos. Kalau anda kata pekerja terpaksa berhadapan dengan rayuan kes tersebut, sebab majikan bolehlah kita anggap dalam keadaan yang normal lah. Dalam keadaan normal, kebanyakan majikan adalah yang capable, berkemampuan untuk tanggung kos guaman berbanding dengan pekerja. Begitu juga dengan isu perburuhan. Dan isu perburuhan ni macam-macam isu lah di bawah akta kerja. So inilah engagement kita dengan Jabatan Tenaga Kerja, dengan Mahkamah Perusahaan, juga macam contohnya dari isu pengguna, engagement kita dengan Mahkamah Tribunal Tuntutan Pengguna. Apakah bentuk-bentuk dilema undang-undang yang dihadapi oleh mereka, yang mereka boleh terjejas untuk mendapat akses pada keadilan hanya kerana masalah perbelanjaan yang sangat besar. Begitu juga bila kita kata vulnerable group ni, sebenarnya sebelum ni macam pendamping guaman, kita cuma fokus pada kanak-kanak yang jadi mangsa seksual. Tapi kita dapat lihat kanak-kanak ni boleh jadi mangsa buli dan sebagainya, mangsa jenayah-jenayah yang lain. Macam yang terbaru agak menyedihkan lah bila ada macam kanak-kanak yang dilanggar di sekolah, dalam sekolah dan sebagainya semua, kan. So kalau anda kata mereka yang terbabit tu didakwa di bawah peraturan jenayah, bolehkah kita datang sebagai pendamping? So maknanya kita punya perkhidmatan pendamping guaman akan meliputi semua jenis kesalahan jenayah yang melibatkan mangsa kanak-kanak. Dan bukan itu saja, kita meraihkan hasrat kepada kemudian wanita dan kanak-kanak, seperti mana yang kita dah terjemahkan dalam kita punya akta, termasuk juga kanak-kanak bukan warga negara. Maknanya kita akan sedaya upaya pastikan tidak ada sesiapa pun yang tercicir lah, hanya gara-gara tiada pengetahuan ataupun tiada duit untuk membela kes mereka lah. So itulah lebih kurang yang kita rasa, yang kita harap lah. Mungkin kecil pada setengah orang, tapi kita harap bagi mereka yang mendapat manfaat ni jadi yang sangat besar lah. Sebab itu ya, kalau kita lihat macam syariah tu, itu apa yang kita ubah tu, selain daripada satu perakuan tu dalam jadual tu, kita buat harta dom apa? Ada harta ribah sekali tak? Ada pengesahan nikah. Pengesahan nikah kan. Maknanya kita tengok, kita luaskan lagi kita punya bidang syariah. Maksud dia, sebab tu bila kata vulnerable group ni, maksud dia kita bukan lihat semata-mata kesusahan pendapatan, tapi kesusahan yang tidak wajar mereka alami akibat tindakan guaman yang tinggi. So lebih kurang begitulah. Yang ni yang sebenarnya yang diharapkan oleh YB Datuk Seri melalui kita punya JBG 2.0 ni. Mungkin kita tengok, kalau dulu Biro Bantuan Guaman, sekarang Jabatan Bantuan Guaman, sekarang ni kita tambah pada Jabatan Bantuan Guaman dan Pemilaan Awam, mungkin kita akan rebranding, wallahualam. Yang ni kita sama-sama menunggu apa saja inspirasi yang akan diilhamkan oleh YB Menteri, dan kita akan terjemahkan sebaik-baiknya untuk faedah orang ramai lah. Baik Datuk, secara kesimpulannya Datuk, boleh Datuk
beri pandangan berkaitan dengan apakah cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh Jabatan Bantuan Guaman dengan rebranding ni Datuk, dan juga bagaimana Jabatan Bantuan Guaman boleh menghadapi cabaran-cabaran ini Datuk. Dia macam biasa sebenarnya. Beban kerja kita yang ada ni sebenarnya bergantung kepada sejauh mana orang tahu tentang perkhidmatan kita. Tapi kita percaya apabila kita buat aktiviti promosi yang sangat aktif, orang mula tahu wujudnya JBG, pentingnya JBG dalam hidup mereka. Mana apa-apa hal mereka datang ke JBG, makna ini akan wujudkan demand, permintaan. So bila ada permintaan demi permintaan demi permintaan, setakat ini kita memang dah ada strength 22 cawangan. Cuma kita akan lihatlah, yang ini terpulang pada pihak kerajaan sama ada kita boleh tambah lagi cawangan dan sebagainya, terutamanya kawasan yang sangat jauh lah macam Tawau dan sebagainya. Tetapi bertambahnya cawangan bermakna bertambahnya pengetahuan dan kesedaran, bermakna bertambahnya permintaan. So inilah cabaran kita, bagaimana kita nak memenuhi permintaan. Tapi dia tidak boleh terhenti begitu saja. Di sinilah kita lihat kebersamaan kita dengan panel peguam. Maknanya peguam-peguam yang ada di Malaysia, di sebenarnya Malaysia, di Sabah, di Sarawak, bagaimana mereka boleh bersama kita apabila kita beri tugasan pada mereka. Memang adalah kadar-kadar bayaran tu yang kita tahu taklah besar, tapi mereka pun sanggup bersedia bersama kita untuk berbakti dengan membantu anak-anak peguam kita melalui tugasan yang dibuat oleh panel peguam kita lah. Cuma yang peguam syari'i ni rasa mostly ramai kan, banyak kan. Dia sebenarnya panel peguam sivil tu ada sebahagian juga panel peguam syari'i. Jadi ada setengah tu dua-dua boleh bawa. Jadi saya ingat tak ada masalah lah segi jumlah pegawai-pegawai peguam syari'i ni di mereka boleh bersedia untuk membantu macam kita buat di Perlis hari tu. Walaupun ada seorang, tapi mereka seorang itulah yang banyak membantu Biro setiap daripada berdua sehinggalah sekarang. Alhamdulillah. So long as kita ada panel yang memang sangat aktif membantu kita, dari apa-apa pun cabaran tu insya-Allah lah kita boleh kendalikan dengan sebaik-baiknya lah. Baik Datuk, Tuan Haji, terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada sesi pada kali ini. Diharapkan penonton-penonton pada hari ini mendapat sedikit sebanyak pencerahan berkaitan apakah itu Jabatan Bantuan Guaman dan apakah hikmat yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman di bawah penjenamaan semula JBG 2.0. Untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, mari kita lihat VTT yang berikut. Bagi menyokong JBG untuk memperluaskan pengendalian klinik guaman bergerak di kawasan pendalaman atas prinsip dengan izin mewujudkan platform Justice on Wheels. Ini bagi memastikan semua rakyat di luar sana, terutama sekali mereka yang memerlukan perlindungan dan mahu menuntut hak mereka dalam perlindungan di sisi undang-undang di kawasan-kawasan pendalaman khasnya, khususnya di Sabah dan di Sarawak, dapat memperolehi akses kepada keadilan dengan izin. JBG turut menyediakan klinik guaman bergerak yang akan memanfaatkan rakyat yang berada di kawasan tersebut. Tergagaslah agenda yang mulia atas nama Justice on Me, agar menjadi dekat dan memudahkan akses pada keadilan untuk warga kota dan desa. Justice on Me, yang jauh diberkati, Justice on Me. Terima kasih atas dosis. Sehingga bertemu kembali, yang jauh didekati, yang sulit disantuni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.